Baik. Kertas model 3 bahagian A. Nombor 1. Bundarkan. Okey, macam biasa kita bundarkan Bundarkan 82,783 kepada 10,000. Bila cerita 10,000, maksudnya yang sebelum-sebelumnya tak ada cerita. Hanyalah sah saja. Maksudnya jawapannya sama ada 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000. Itu maksudnya. Yang ratus-ratus tak ada. Belas tak ada. Dia mesti 10,000 jawapannya. Okey, jadi sekarang 82,783. Okey, kalau nombor ni kita perasan dia antara 80,000 dengan 90,000. Okey, time bila dia nak pergi 80, time pergi dia nak pergi 90. Maknanya mesti ada satu batasan. Okey, satu batasan tu, satu limit tu ialah di tengah-tengah, iaitu nombornya ialah 85,000. Okey, jadi tengok nombor yang diberi. Ini kemahiran mengenal pasti yang mana besar, yang mana kecil. So 82,703 tu sebelum 85 ataupun selepas 85. So jawapannya sebelum kan. So, maknanya ini jawapannya kita pilihlah yang ini. So jawapannya 80,000.